Setakat ini lebih kurang 800 hektar. Ah, betul-betul dia masuk. Betul lah. Prap. Kemana dah saya tolong pegang. Ya, ngam-ngam jatuh ah. So kita mengenal pasti ada lebih kurang 3 variety yang boleh berpotensi untuk kita majukan, dan salah satunya adalah keningauku. So kita akan cuba mempelbagaikan usaha supaya bahan tanaman boleh kita perbanyakkan untuk kita bawa semasa dalam jelajah program kebun dapur nanti. Hasil, rasa dan kualiti standing dengan Kinabalu. Kita akan minta Jabatan Pertanian untuk bekerjasama dengan Persatuan Penanam Durian dan Buah-buahan Tropika Sabah supaya anjuran pertandingan durian tempatan ini akan diadakan setiap tahun. So kita tahu di kampung-kampung di ulu-ulu sana lebih banyak lagi variety-variety yang mungkin kita tidak kenal pasti, tetapi mempunyai rasa kualiti yang setanding dengan durian-durian yang telah diperkenalkan di peringkat Malaysia seperti Musangking dan juga Bintan. Kita telah buka, persatuan telah buka satu kilang memproses durian dan juga memasarkan durian di Keningau. Jadi usaha ini akan kita perhebatkan lagi untuk sekurang-kurangnya di Tawau dan juga di Kota Kinabalu. So Kota Kinabalu kita telah kenal pasti satu tempat, ini di KKIP yang kita akan bekerjasama dengan pihak PAMA. Jadi pihak PAMA telah menyerahkan kepada persatuan untuk membantu dan menggunakan pakai kemudahan yang telah pun disediakan. Namun begitu kita masih kekurangan buah. Kerana apa? Kita masih kurang orang yang menanam durian.